semua. Memandangkan kamu semua dah jawab test pada minggu lepas, jadi hari ni saya nak edarkan semula test kamu. Ada yang dapat A, dapat C, yang F pun ada ya. Jadi yang dapat F tu sila improve markah kamu, sebab tak lama lagi kamu akan ada final exam. Ya, sila ambil semula markah kertas-kertas kamu ni. Aduh, teruk kan mata aku. Aku nak buat something ni. Aku nak jumpa doktor balik ni. Doktor. Siapa pula tu? Oh, Daniel. Ya, Daniel. Sila masuk. Masuk. Doktor, saya duduk boleh? Boleh. Duduk. Doktor. Ya. Sebenarnya saya datang jumpa doktor ni sebab saya nak bincang pasal markah test saya tadi, doktor. Kenapa ya? Saya ada salah kira ke? Tak, doktor. Cuma saya nak minta doktor tolong naikkan markah saya, boleh tak? Kamu ingat saya senang-senang boleh naikkan markah test kamu? Tak, doktor. Saya baru lepas aksiden and saya tak sempat study hari tu. Itu semua alasan lah. Saya dah bagi tahu tarikh test ni 2 minggu sebelum test. Seminggu sebelum ni saya tengok awak datang kelas saya, cantik je, elok je, sihat je. Kenapa tiba-tiba bila dapat fail awak nak jumpa saya nak naikkan markah test pula? Dengan alasan awak aksiden. Doktor, tolong doktor. Saya sanggup bayar doktor untuk doktor naikkan grade saya. Kamu bagi saya RM1 je. Kamu tahu tak saya ni pensyarah tau. Saya boleh tolong kamu kalau kamu naikkan RM1 ni jadi RM2. Baru saya naikkan grade kamu. RM2? Boleh lah. Ya. Tak ada pula. Tak cukup satu. Okey. Saya kira dulu ya. Cukup. Baiklah, saya akan tolong naikkan markah kamu. Tapi lepas ni pastikan kamu belajar betul-betul ya. Jadi saya dah naikkan markah kamu. Ni markah baru kamu ya. Wah, terima kasih doktor. Sama-sama. Saya janji lepas ni saya akan study sungguh-sungguh. Janji tau. Janji doktor. Lepas ni kalau kamu gagal lagi, saya naikkan RM3 pula. Okey doktor. Okey. RM3 pun boleh. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Bye. Bye. Aduh. Skuter aku nak kena saman. Abang buat apa ni? Ni skuter kamu? Ya, skuter saya. Kamu tahu tak, skuter ni tak ada stiker pelajar. So kami terpaksa saman. Saya pelajar tahun 1 baru bang. Saya tak daftar lagi. Kena adalah stiker awak kalau awak bawa kenderaan. Lagipun tahun 1, mana boleh bawa kenderaan? Tolonglah bang. Saya merayu, jangan saman saya bang. Kawan Kedah ke? Hei, pakcik orang Kedah ke? Orang Kedah. Loh. Orang Kedah ke? Dok, sini cik. Saya bagi pakcik dengan makcik 50 sen. Tapi syarat dia kena tarik saman ni balik dan lepaskan saya hari ni. Boleh? Sat. Kenapa ni? Tak faham lah. Tadi dia cakap dia nak bayar kita selagi kita tarik balik saman dia. Dia nak bagi kita 50 sen seorang. Mana boleh? Tak boleh lah. Boleh lah. You tahu tak 50 sen tu banyak. Boleh beli macam-macam tau. Cuba you fikir balik. Bukan senang nak dapat 50 sen. Boleh lah. Boleh. Tapi jangan bagi tahu orang lain tau. Okey. Adik, main sini Ustaz. Oh. Macam bang? Okey. Kami setuju Okey. nak tarik balik saman tu. Okey. Tapi adik kena bayar pakai QR. QR? QR. Cash tak boleh? Tak boleh, kami tak terima cash. Cash boleh detect. Oh, macam tu boleh? Nah, Boleh, QR. boleh. Mana? Okey. 50 sen bang. Okey. Okey, mana phone ada? Okey. QR lah. Okey, 50 sen Thank you.
Okey. Thank you. Okay. Kalau koyak ah. Makasih bang. Makasih bang. Tapi ingat sekali ni ya. Boleh. Bawa dah tau. Boleh bang. Okey. Makasih. Okey. Okay. Nice. Sekarang boleh pergi jumpa Daniel lah and beli makanan. Buat apa tu? Oh, hai. Nah, saya belikan untuk awak. Wah, terima kasih. Hari ni you buat apa je? Macam biasa pergi kelas. Awak buat apa? Saya pun pergi kelas macam biasa je. Tapi kan, hari ni nak tahu tak ada dua benda yang jadi. Mula-mula pagi tadi, kalau tak, I nak kena saman. Tapi, I bagi duit sikit dekat Pak Guard tu. Lepas tu, diorang lepaskan I. Lepas tu kan, waktu kelas programming tadi, kami dapat markah test kami. Lepas tu, markah I rendah gila. Lepas tu, I cuba cakap dengan doktor I and dia bagi I markah tinggi. But macam mana you boleh buat macam tu? Takkanlah senang-senang you boleh lepas daripada dikena sama dengan naikkan grade kan? Sebenarnya I guna duit allowance I hulu dekat polis tu dengan pensyarah I. Tu rasuah lah. You ni janganlah bising sangat, nanti orang dengar lah. You tahu tak apa yang you buat tu salah di sisi Undang-Undang Seksyen 21B Akta SPRM 2009? Macam mana you boleh tahu akta SPRM yang panjang-panjang ni tiba-tiba? Dia masuk test hari tu. I fail kelas kia hari tu. Dan you tak baguslah buat macam ni. You tahu tak you boleh kena tangkap? Alah you ni, janganlah serius sangat. I buat ni pun untuk jaga hubungan kita juga. Macam mana nanti kalau orang tahu you bercinta dengan orang yang tak pandai? You kan pelajar dekan. You buat rasuah pun you tak akan jadi pandai. You ingat benda ni baik ke? Baiklah untuk kita. Yang tahu I buat ni pun doktor dengan 2 polis kampus tu je. Takkan dia orang nak beritahu siapa-siapa kan? You jangan nak beritahu siapa-siapa Kita dah bercinta selama 3 tahun 6 bulan 7 hari dan 6 minit. Kalau you beritahu siapa-siapa, kita break. Sekali you je lah. Balik lah. Kanan aku kena ambil. Apa patut aku buat ni? Hubungan kami dah lama. Ibu bapa kami pun dah rapat. Tapi rasuah ni memang menyalahi undang-undang. Aku sebagai seorang pelajar yang berintegriti dan amanah, aku tahu akibat melakukan rasuah ni. Jadi aku perlu menegakkan kebenaran. Ugutan Daniel kepada aku hanyalah untuk melindung perbuatan jahatnya. Aku kena bagi tahu pihak atasan hari ni juga. Okay kelas, memandangkan minggu lepas kita dah belajar pasal benda ni, jadi saya letak soalan kat sini. Saya nak kamu semua jawab. Saya nak tengok seorang-seorang punya jawapan dia. Cari dia punya truth value, okey? Doktor, saya nak tanya soalan. Ya Daniel, kenapa? Doktor, kalau yang ni nak buat macam mana? Yang ni awak kena pakai method completing the square tau. Lepas tu awak kena kuasakan dia. Selamat pagi, saya adalah pegawai dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya ingin berjumpa dengan Dr. Dania dan Muhammad Daniel. Kamu semua ditahan untuk sesi penyiasatan.